Jadi kita kembali ke bengkel pecutan. Cuma hari ini kita tak buat teori, kita akan buat amaliyah penghasilan karya untuk persediaan kertas 2611 Palang 2 Pendidikan Seni Visual. Okey. Jadi cikgu tak mau bagi mukadimah panjang kerana hari ini pecutan kita nak fokus kepada pengkaryaan. Kita tengok paparan di hadapan. Okey, baik. Ini adalah cikgu screenshot kamu punya jadual peperiksaan. Okey. Jadi calon yang mengambil kertas 2 Pendidikan Seni Visual hendaklah mengambil peperiksaan. Kertas peperiksaan daripada ketua pengawas peperiksaan pada 26 November. Jadi selepas paper 26 November tu, selepas kamu sit in peperiksaan pagi tu, sebelum keluar dari bilik peperiksaan, pengawas peperiksaan akan bagi kertas 2. Kertas 2 tu mohon jangan hilangkan. Tulis nama siap-siap. Okey. Apabila dapat pada 26 November tu, kertas 2, kamu akan sit in paper 2 pada 3 Disember, hari Rabu, selama 3 jam. Jadi kita ada tempoh selama 6 hari untuk membuat persediaan pengkaryaan, sama ada kita pilih lukisan ataupun kita pilih tajuk cakap. Jadi hari ini kita akan buat satu pengkaryaan, kita akan pilih satu tajuk mirip soalan SPM tahun 2023. Okey. Okey, baik. Kita ambil contoh, ini soalan sebenar tetapi dah diolah sedikit. Soalan 6, bunyinya begini ya. Di atas sebuah meja terhidang kek yang menampakkan beberapa biji buah strawberry dan cherry yang ranum, aiskrim, taburan coklat urai serta sos coklat yang meleleh. Kek tersebut dialas dengan sehelai kertas pembalut makanan. Kelihatan juga secawan air teh dilapik piring yang nipis. Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada komposisi, ruang, bentuk dan jalinan. Okey, selepas dapat soalan peperiksaan sebenar. Soalan peperiksaan sebenar yang ini telah diolah. Asalnya subjek matternya adalah burger dan juga gelas. Tapi ini kita tukar kek dan juga cawan. Okey, ada persamaan sifat soalan, iaitu soalan nombor 6 Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena bedah soalan. Okey, kita kena bedah soalan. Dalam soalan tersebut, dia nyatakan di atas sebuah meja. Tapi soalan tak mention meja plastik, meja kayu, meja ada alas. Jadi kita bebas buat pilihan permukaan meja. Okey, kamu kena set dalam kepala kamu, kita ada banyak pilihan, idea yang kita boleh bagi. Okey, seterusnya, terhidang kek. Terhidang kek. Soalan tidak mention kek tu cupcake ke, cheesecake ke, kek batik ke, soalan tak ada mention. Jadi kita bebas buat pilihan pelbagai jenis kek yang kamu suka. Okey, yang kamu suka. Yang menampakkan beberapa biji buah strawberry. Di sini soalan tak mention, dia mention beberapa tapi tak nyatakan 3 ke 4 ke 5. Jadi kalau kamu buat 2, boleh tak? Boleh. Buat strawberry 2 biji boleh. Buat cherry 2 biji boleh. Jadi 4 biji. Boleh. Okey. Jadi kamu bebas buat pilihan untuk letakkan sama ada sebiji strawberry ataupun sepotong strawberry dalam kuantiti yang menjelaskan beberapa. Alright. Selepas itu kita ada aiskrim. Dia tak nyatakan, soalan tak nyatakan aiskrim vanila, aiskrim Oreo, aiskrim durian, tak nyatakan. Kita ada pilihan Taburan coklat urai. Coklat urai boleh jadi coklat rice, coklat chip, coklat ball, biskop, pelbagai jenis crumble. Okey, yang kamu boleh letak sebagai topping. Serta coklat yang meleleh. Ini pun soalan tak mention. Sos coklat, boleh jadi coklat susu, dark coklat. Kamu ada pilihan itu Kek tersebut dialas dengan sehelai kertas pembalut makanan. Kertas pembalut makanan juga soalan tak jelaskan bercorak ataupun tidak. Tetapi sejenis kertas. Maknanya kalau kamu buat lusinan, kertas tak? Tidak, dia jadi more tu plastik. Okey. Seterusnya, kelihatan juga secawan teh dilapik piring yang nipis. Di sini kita memang tahu dia nak cawan. Jadi tolong pastikan body image itu nampak cawan dan bukan gelas. Bertangkai ataupun tidak terpulang. Yang penting ada piring. Air teh juga soalan tak mention. Teh panas, teh ais kan, tapi tak kena cawan. Teh panas,
teh panas boleh. Jadi color teh awak tu boleh letakkan sama ada pemilihan color orange coklat ataupun orange susu. Okey. Jadi kita dah faham kehendak soalan, kita dah bedah soalan. Seterusnya kita nak terus generate kita punya idea bergambar. Okay, sekarang ni zaman AI. Kita nak memanfaatkan teknologi tersebut. Kalau dulu masa KBSM sebelum ada AI, murid kena imitasi sendiri. Bayangkan kek macam mana, cawan macam mana, cherry berapa biji. Murid imajinasi dalam minda. Sekarang kita dah ada AI, kita yang boleh bantu kita generate idea yang bagus. Okay? Jadi cara dia adalah bila kamu nak generate gambar, terus sahaja copy soalan ini. Nanti kamu akan dapat soalan ini. Terus copy dan terus pergi kepada Bing Image Creator. Kamu paste saja. Kamu paste saja. Tukar ratio kepada horizontal. Kemudian create. Okay, sekejap lagi AI akan bagi kepada kita beberapa reka letak setting kek dan juga cawan mengikut prompt yang kita letaklah. Ini kita panggil prompt lah, arahan untuk janaan gambar. Okay. Dan ni dia makan masa sikit. Okay, keluarlah beberapa. Okay, kamu nampak keluar beberapa kan? Katalah kita keluarkan satu. Okay, kita keluarkan satu gambar. Kamu dah ada pemahaman yang jelas. Kamu tahu aras keupayaan. Kalau kamu mampu buat sebiji kek, sebiji lah. Kalau kamu mampu buat sepotong lah. Sepotong pun mungkin sepotong 3 segi. Mungkin sepotong 4 segi. Mungkin potongan yang tidak berbentuk. Boleh jadi pilihan kamu bergantung kepada aras keupayaan kamu sendiri untuk melakar. Okay? Untuk melakar. Jadi katalah kamu dah ada banyak gambar. Kamu simpan, kamu save, buat collection. Nanti kita buat analisis balik. Kita buat analisis semula. Ini gambar yang di-generate lah. Yang diberi oleh AI. Okay, gambar yang pertama, cadangan idea. Sebiji kek. Tapi cikgu rasa cikgu tak mampu buat ini kerana sebiji. Kita nampak dia sebiji. Susah kita nak samakan, nak balancekan kiri dan kanan. Jadi saya tak nak pilih gambar ini menjadi hal benda saya. Saya pergi kepada koleksi gambar yang saya jana banyak-banyak tadi. Seterusnya saya ambil sepotong kek. Tetapi masalahnya di sini, buah cherry itu ada cherry yang dipotong dan cherry yang halus. Jadi cikgu rasa berdasarkan keupayaan cikgu tak mampu buat kerana nak mewarna bahagian-bahagian yang kecil. Jadi kita tukar idea lagi. Sebab kita boleh generate gambar guna AI itu berkali-kali dan banyak. Okay, sampailah kita puas hati. Dan kita mampu lakar dan mewarna dengan baik. Okey, seterusnya saya jana yang ketiga. Cadangan idea bergambar yang ketiga, kek berbentuk petak tetapi dekat dalam reka letak ni ada tak kertas pembalut makanan? Ya ada. Jadi gambar ini menepati tak tidak soalan? Tak menepati. Seterusnya kita pergi kepada cadangan idea bergambar yang keempat. Tadi kita dah tengok 3, kita tak nak pilih kerana dia tak menjawab soalan dengan sepenuhnya, dengan tepat, dengan betul. Kita nak yang betul-betul menjawab, menjelaskan hal benda yang disebut dalam setiap baris soalan. Okay? Jadi kita pergi kepada cadangan idea 4 yang dijana oleh Bing Creator. Kita tengok balik di atas sebuah meja terhidang kek. So sini dia ada gambar meja betul. Permukaan meja kayu kan. Terhidang sebiji kek. Ada kek kan? Okay, ada kek. Kemudian ada apa lagi? Ada beberapa biji buah strawberry dan cherry. Kita ada 2 biji strawberry, 2 biji cherry. 2 tambah 2 jadi 4. Beberapa lah tu. Kalau 1 beberapa tak? Tak beberapa. So kita ada 4 biji buah jadilah beberapa. Yang ranum tak? Warna hijau ke merah? Merah. Jadi dia buah yang ranum menepati. Kemudian kita ada ais krim vanila di atas kek. Taburan coklat urai. So kita ada coklat urai jenis coklat rice. Kalau kamu nak letak coklat chip boleh, coklat ball pun boleh, crumble pun boleh, Biscoff yang crumble tu pun boleh, tak ada masalah. Okay. Serta sos coklat yang meleleh. Kita ada sos coklat yang meleleh, dark coklat. Okay. Kek tersebut dialas dengan sehelai kertas pembalut makanan. Okay. Dalam soalan ni dia tak mention kertas tu bercorak ataupun tidak.
Jadi kita ambil yang jenis kertas minyak ni. Ingat wallpaper ni. Okey. Kemudian kelihatan juga secawan air teh dilapik dengan piring yang nipis. Air teh dekat dalam secawan dan juga piring yang nipis. Jangan buat air kopi kalau dia sebut teh. Teh teh susu okey lagi. Okey. Ini berdasarkan warna, pemilihan warna. Okey, jadi kita dah dapat idea kita nak buat yang ini. Mereka letak yang ini, kamu dah ada idea kamu sendiri. Kamu jana sendiri. So, jom kita start dengan pengkaryaan. Okay, let's go. Okay, jadi kita nak teruskan dengan proses pengkaryaan. Kita akan buat bersama-sama. Cikgu lakar kek cikgu dengan pilihan jenis kek yang cikgu suka. Kamu akan lakar kek kamu sendiri dengan pilihan jenis kek yang kamu suka. Faham? Kita akan mulakan proses ini serentak dan bersama-sama. Cikgu mula dan kamu mulakan. Nanti cikgu siap, kamu pun siap. Okey? Kita akan mulakan start dengan boleh pegang pensel, sedia pemadam, pembaris jika diperlukan. Kita akan start melakar dengan imej sepotong kek. Cikgu sepotong lah. Kalau kamu pilih sebiji, sebiji lah. Okay? Jadi kek cikgu, kamu ikut kek kamu sendiri ya. Cikgu ikut kek cikgu. Okay? Semasa melakar, kita perlu melakar dengan samar-samar sahaja. Okay? Samar-samar sahaja. Pada peringkat lakaran ni, guna pensel yang HB-nya rendah. Yang black-nya tu rendah, sama ada hard black, 2B, 2 black lah tu. 3B, 3 black. Sampai 3B saja. Jika kamu guna pensel yang melebihi 3B, ringankan tangan kamu supaya kamu tidak menekan mata pensel bagi mengelakkan lakaran kamu menjadi tebal dan terlalu gelap. Okey, ini potongan kek cikgu. Dah ada kek. Kemudian nak masukkan cherry. Nak masukkan cherry 2 biji. Nak masukkan strawberry 2 biji. Okay, cikgu buat strawberry yang sebiji ya. Maksudnya strawberry yang tidak dipotong. Cikgu dah ada kek, cikgu dah ada cherry, cikgu dah ada strawberry. Sekarang cikgu nak tambah coklat yang meleleh. Kamu akan tambah coklat yang meleleh juga. Coklat yang meleleh. Sama ada dia meleleh separuh, meleleh rapat ke piring, ataupun ada lelehan sikit saja yang turun daripada atas. Coklat meleleh dah ada, kemudian cikgu nak masukkan aiskrim. Aiskrim cikgu jenis yang scoop, diambil dengan scoop. Kamu juga boleh letakkan yang berbatang, yang cone dan sebagainya. Okay. Boleh ikut jenis cedokan aiskrim tu lah. Aiskrim cikgu ada cair-cair sikit. Ini elemen kreativiti. Kemudian cikgu nak tambah lagi sebiji cherry. Memandangkan kek cikgu pada atas ni nampak kosong. Okay. Kemudian cikgu akan melakar cawan. Okay. Secawan teh. Berada sedikit di belakang daripada kek. Biasanya subjek ataupun hal benda yang disebut pada baris kedua soalan tu, hal benda itu adalah hal benda sampingan tetapi kena ada. Hal benda utama mesti ada dalam perenggan yang pertama soalan. So cikgu hampir siap melukis piring. Kemudian cikgu akan melukis kertas lapik ataupun kertas pembalut makanan. Okay. Okay, sekarang cikgu dah ada lakaran ringkas yang lengkap dengan elemen yang disebut dalam soalan. Jadi tempoh masa untuk melakar ni maksimum 10 minit. Maksimum lah tu. Kita dah terbiasa 5 hingga 7 minit. Saya rasa itu keupayaan kamu
menjelang nak menduduki SPM. Jadi kita dah terbiasa pada tempoh masa itu kekalkan momentum. Selagi ada masa 2-3 hari boleh berlatih percepatkan skim melakar, teruskan. Okey. Jadi kita dah selesai melakar hal benda yang disebut di dalam soalan. Seterusnya kita nak start proses mewarna lah. Okey, sebelum tu cikgu nak tengok dulu lakaran kamu. Boleh kamu angkat? Boleh kamu angkat? Okey. Bagus anak-anak 5 UIA dan juga 5 UKM. Okey, boleh tepuk untuk diri sendiri. Lakaran dah cantik. Okey, lakaran dah cantik, dah mematuhi spesifikasi soalan. So kita nak mewarna. Okey, jadi cikgu nak kamu sediakan alat dan bahan, berus kena ada, air dah diambil, buka semua penutup warna yang nak digunakan, ikut pilihan warna masing-masing. Ready ke? Kita akan buat bersama-sama lah. Okey, sedikit kejutan lah. Sebenarnya cikgu dah buat latihan sendiri untuk cikgu. Cikgu dah ada contoh yang dah disiapkan. Okey, kenapa cikgu tunjuk dulu contoh? Kerana bila nak menjelang SPM ni, cikgu tak mau lagi kamu meneroka. Kita nak buat terus yang final, yang menepati spek soalan dan rubrik pemarkahan paling tinggi. Maksimum skor kita nak 45 hingga 49. Kalau 50 tak pernah orang dapat lagi untuk kertas 2. Okey, jadi kita nak skor 45 hingga 49. Yang cikgu tunjuk dekat kamu ni, skornya adalah 46-47. Okey, jadi bila kamu tengok ini, cikgu angkat supaya lebih jelas. Saya nak kita bersama-sama mewarna, kita highlightkan tone warna, kita highlightkan jalinan, kita highlightkan garisan, kita highlightkan kombinasi warna, blending color. Ada terang, ada gelap. Guna lebih daripada 2 kod warna. Okey, boleh ya? Kita akan buat terus proses sehingga final. Step kita adalah melakar, mewarna, kemudian kita akan buat kemasan. Pada masa ini tak perlu masuk lagi kemasan yang detailing. Kalau kamu perasan, di lakaran cikgu, kita tak masuk lagi perincian chocolate rice, perincian biji-biji pada kulit strawberry. Betul? Yang tu kita akan masukkan pada peringkat kemasan. Okey. Baik, sekarang kita akan mulakan proses mewarna. Kita nak warna apa dulu? Kita warna kek dulu. Kita warna kek dulu. Jadi dalam minda kamu dah lihat gambar, kamu boleh pilih kek dengan warna kamu yang tersendiri. Okey, kek dengan warna kamu yang tersendiri. Kita selesaikan sedikit saja pada bahagian kek, kemudian kita akan masukkan step yang kedua. Okey, mula mewarna sekarang. Cikgu akan gunakan 2 color. Kamu tengok pada bahagian kek kamu nak guna warna apa. Dekat sini cikgu ambil dark brown dan juga yellow ochre. Satu tone warna gelap, satu tone warna yang cerah. Jadi kita mulakan. Cikgu masukkan warna coklat gelap di satu bahagian kecil kek. Satu bahagian kecil kek. Kemudian kita akan blend dengan color yang lebih cerah. Jadi cikgu akan blend dengan color yellow ochre. Okay. Ini kombinasi warna gelap dan warna cerah lah untuk menampakkan kesan pencahayaan. Untuk menampakkan kesan pencahayaan pada objek ataupun elemen.
Okey, cikgu telah selesai mewarna pada bahagian kek saja. Pada bahagian kek saja. Belum masuk item lain. Okey. Baik, kita akan teruskan proses pengkaryaan sehingga selesai. Jika kamu telah selesai mewarna pada bahagian kek, terus mewarna pada bahagian yang kedua. Elemen yang kedua nak pilih mewarna apa dulu? Terus mewarna pada buah, sama ada buah cherry ataupun buah strawberry. Pada peringkat mewarna ini, kita tak warna layer by layer dah. Kita terus buat tone pada objek. Kita terus buat tone warna pada objek. Okay. Sekarang ni cikgu tengah masukkan sedikit tone warna gelap, iaitu menggunakan warna hitam yang dikembangkan ataupun dicairkan di atas objek bagi menampakkan kesan tindanan objek depan dengan objek belakang. Kerana kek cikgu adalah kek yang berada di belakang buah strawberry. Okay. Di belakang buah strawberry. Cikgu nak kamu ingat, akan berlaku penolakan markah sekiranya garisan hitam yang kita buat ini, yang tengah cikgu buat ini, tidak dikembangkan. Kerana problem itu kita kelaskan ataupun jelaskan sebagai murid membuat outline ataupun garisan luar objek berwarna hitam yang hakikatnya ataupun dalam realitinya tidak terdapat pada imej semula jadi. Contoh pada kek tu mana ada line hitam pada tepi dia kan. Sebab tu bila kita masuk line hitam, kita kena kembangkan menggunakan air supaya line hitam tu dapat dijelaskan sebagai bayang pada elemen. Seterusnya cikgu akan teruskan dengan mewarna coklat. Cikgu akan mewarna dark coklat ataupun coklat gelap. Di sini cikgu masukkan warna hitam dahulu. Ada dua cara untuk you blending colour. Kamu boleh masukkan ataupun gaulkan, kombinasikan, ratakan dua warna di dalam palet, atau kamu boleh ratakan di atas kertas. Okay, dengan cara memasukkan warna gelap dahulu. Okay, ini cikgu sedang memasukkan warna gelap, coklat gelap pada permukaan atas kek. Okay, pada permukaan atas kek. Seterusnya cikgu kurangkan warna hitam. Cikgu kurangkan warna hitam dan cikgu akan warnakan pada permukaan coklat di bahagian tepi, iaitu di bahagian lelehan. Okay, di bahagian lelehan. Pada peringkat ini, kamu kena pastikan kek kamu tu telah kering warnanya. Supaya bila warna basah diletakkan di atas permukaan kek tadi, warna tu tidak kembang sekiranya permukaan asalnya masih belum kering sepenuhnya. Jika tidak sepenuhnya pun, mungkin dalam keadaan lembap kita masih dapat kawal ataupun kontrol lagi rebakkan warna tu. Okay, kalau terlalu basah, kita susah nak kawal rebakkan warna. Teknik ini banyak murid mampu skor untuk mendapatkan markah yang tinggi kerana warnanya yang striking. Yang striking tu yang dapat menarik mata penanda ataupun pemeriksa. Sebab dalam pendidikan seni visual ni, semasa kita mentaksir, karya-karya kamu ni kita akan display dekat atas lantai. Okay, kita display atas lantai, kemudian kita akan susun, tengok kalau ada 40 sampel, 40 lah. Kita akan tengok dan pindahkan jika nombor ke-39 lebih tinggi kualiti, lebih menarik mata, dan kita akan pindahkan di tempat yang lebih awal. Di situlah penskoran bermula untuk pengambilan benchmark markah kamu. Okay. Sebab itu penting untuk kita guna warna-warna yang menyerlah, warna-warna yang ada tone. Warna-warna yang ada tone yang terhasil daripada kombinasi dua warna boleh, tiga warna boleh. Sekiranya menggunakan satu warna saja, kita boleh buat bahagian yang pekat dan bahagian yang cair. Okay.
Okay, hari exam, kertas ini milik kamu. Okay, sekiranya kamu tak selesa kertas tu dalam keadaan menegak, kamu boleh pusingkan ikut keselesaan tangan. Ada sesetengah daripada kita kidal. Dia lebih selesa menggunakan pusingan pada arah-arah tertentu untuk keselesaan tangan. Dan kamu kena bagi perhatian bila kamu warna tu dah memenuhi ruang kertas, hati-hati dengan tapak tangan. Okay, hati-hati dengan tapak tangan supaya kamu tidak letak tapak tangan di atas bahagian catatan yang telah diwarnakan tetapi belum kering. Kalau kamu heret tangan kamu, dia akan menyebabkan berlaku kerosakan pada warna. Okay. Warna akan jadi comot. Ton warna yang dah dibuat cantik akan jadi rosak. Jadi berhati-hati ketika mengawal berus lah. Ketika mengawal berus. Okay, sini cikgu masih lagi jalankan proses mewarna coklat yang meleleh. Proses mewarna coklat yang meleleh. Okay. Bila dah nak menghampiri paper 2 ni, kamu sepatutnya berusaha untuk percepatkan skill mewarna. Okay. Skill mewarna dah memang ada. Tunggu nak lajukan sahaja pergerakan tangan dan mewarna dalam ruang yang disediakan supaya dia tak keluar, supaya kamu tak perlu buat penambahbaikan ataupun tak perlu repair ataupun tak perlu buat kemasan yang banyaklah pada peringkat membuat finishing karya. Jadi di peringkat mewarna ni kamu bagi perhatian dan penelitian supaya semua warna tu kita warnakan dalam ruang yang telah dilakar saja. Okey. Yang telah dilakar saja. Sekarang cikgu akan terus mewarna pada bahagian buah strawberry. Dinyatakan dalam soalan strawberry dan cherry ni sifatnya ranum. Okay, sifatnya ranum. Jadi cikgu nak tampilkan dengan menonjol warna merah pada buah strawberry dan pada buah cherry. Untuk bahagian buah strawberry, kita gunakan kombinasi 3 warna, iaitu warna hitam, warna merah dan warna apa ya? Kuning atau kuning boleh, putih boleh, lagi satu warna? Jingga. Okey. Sekiranya nak guna warna hijau gelap, kamu boleh buat dia di bahagian bawah strawberry. Strawberry kan dia ada masak tidak sekata kan, betul? Tapi dalam soalan ni telah dijelaskan soalan nak buah strawberry ni masaknya ranum. Jadi kamu boleh gunakan warna jingga campur dengan warna merah. Okey. Warna jingga campur dengan warna merah. Hati-hati hati-hati dengan pergerakan tangan. Pada peringkat mewarna elemen ni, kita nak pastikan elemen tu diwarna dengan lengkap terlebih dahulu, diwarnakan dengan penuh terlebih dahulu, kemudian kita akan biarkan dia kering sebelum kita masukkan detailing, sebelum kita masukkan perincian. Sekarang cikgu dah masuk kepada warna strawberry yang kedua. Warna strawberry yang kedua. Yang pertama cikgu tak campur dengan jingga kerana nak bagi dia ranum, nak menjelaskan ranum sepenuhnya. Yang kedua cikgu akan bagi sedikit pencahayaan dengan menggabungkan warna jingga pada bahagian atas strawberry. Dan kita blend ataupun ratakan supaya dia bergabung dengan warna merah. Jadi merah ni akan jadi merah-merah keemasan macam tu. Ingat kita anggap mata berus ni macam mata pensel. Jadi kita mewarna dalam ruang. Mewarna dalam ruang yang telah dilakar. Jangan bagi keluar dah. Untuk pada peringkat nak menjelang SPM ni tak ada dah kesalahan-kesalahan warna luar daripada ruang.
Okay, seterusnya kita akan move kepada warna cherry. Warna cherry menggunakan dua warna saja kerana cherry ni sedikit berbeza dengan warna strawberry. Kalau warna strawberry ni sifatnya merah. Kita nampak dia merah betul. Kalau cherry kita nampak dia merah kehitaman ataupun kita panggil merah hati, maroon. Okay. Jadi kita warna dengan campuran warna merah hitam saja, tiada campuran warna kuning atau jingga. Okay. Warna dengan pantas di dalam ruang lakaran yang telah dibuat, pastikan warna itu tidak keluar supaya kita tak perlu buang masa ataupun spend masa yang lebih untuk membuat penambahbaikan apabila kering. Hati-hati apabila mewarna dengan objek yang bertindan. Sekiranya objek yang pertama belum kering sepenuhnya, awak kena jarakkan sedikit pewarnaan pada objek di atas supaya ianya tidak kembang dan masuk ke bahagian warna elemen yang pertama yang belum kering tadi. Okay. Warnakan cherry. Cikgu telah selesai warnakan cherry yang kedua. Kamu ada berapa cherry? Ada berapa cherry? Kamu ada berapa cherry? Okay. Ikut kreativiti ikut kreativiti dan keupayaan kita. Kalau mampu buat 2 cherry besar, buat 2 cherry besar. Kalau mampu buat 5 cherry kecil pun sama, pemberatan dia sama. Okey, pemberatan dia sama. Kalau 2 kita buat besar. Kalau 5 kita buat sederhana. Dekat cikgu ada 3 cherry. Okay. Yang ni ikut kreativiti dan keupayaan based on kamu punya kepadatan elemen dalam karya lah. Next, cikgu akan teruskan dengan mewarna aiskrim. Aiskrim cikgu pilih warna vanilla, flavor vanilla. Jadi cikgu guna warna putih dan akan digabungkan sedikit saja dengan yellow ochre. Ataupun coklat yang cerah itulah, kita biasa sebut coklat cerah. So cikgu masukkan siap-siap campuran warna coklat cerah digabungkan dengan putih. Terus pada warna aiskrim. Pada peringkat ini pastikan kamu mewarna dah tak nampak lagi lakaran yang dibuat asal tadi. Kalau ada bekas-bekas pensel, sekiranya kamu tak padam, kamu tindan warna di atas dia lebih pekat. Jangan tebal warna pekat. Supaya lakaran tu terlindung. Sekiranya kamu susah nak gerakkan berus, boleh rotate ataupun pusing kamu punya kertas. Ikut keselesaan kamu kontrol berus menggunakan tangan. Okay. Kita teruskan proses pengkaryaan sehingga selesai mewarna semua elemen. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan proses mewarna pada keseluruhan elemen. Pastikan semua elemen berwarna. Walaupun pada bahagian itu ada warna putih, maksudnya elemen itu bersifat putih, warna putih, jangan sesekali tinggal tanpa warna. You kena masukkan sekurang-kurangnya air yang kotor saja. Air yang kotor saja untuk nampakkan dia lut sinar dan membezakan dia warna putih asal kertas dengan bahagian yang diwarnakan, bahagian yang kena air. Okay. Akan berlaku penolakan markah sekiranya kamu tinggal pada bahagian putih dengan niat nak menampilkan itu adalah warna putih, tetapi kamu akan menerima penolakan markah kerana dikira catatan tidak siap. Okay. Untuk bahagian cawan kamu boleh decide kamu nak guna cawan warna apa. Jangan terlalu, saya guna istilah funky, jangan terlalu funky untuk catatan realistik ni. Sekiranya kamu nak guna warna pink, warna biru, pastikan warna-warna itu yang asalnya cerah ceria diburukkan, dicomotkan, dilumutkan dengan warna yellow ochre, dengan warna dark brown, dengan warna sedikit black yang cair. Okay. Ingat air kita air apa? Teh. Okay, teh
Sama ada teh O ataupun teh susu lah. Terpulang kepada kamu. Jangan buat air kopi kena tolak markah. Nampak simple tetapi sekiranya benda tu disebut dalam soalan, kita kena patuhi. Sekarang cikgu sedang mewarna bahagian tepi cikgu punya cawan. Cikgu sedang mewarna bahagian tepi cikgu punya cawan. Cikgu campurkan dengan sedikit saja warna yang gelap. Dan juga cikgu mix dengan color biru. Dengan color biru kod sky blue. Bukan ultramarine cikgu guna sky blue. So kita warna sekiranya sifat objek itu melengkung, kita warna ikut lengkungan. Sekiranya ianya rata, kita warna ikut garisan. Warna mengikut sifat objek itu. Sedikit saja lagi masa yang diperlukan untuk menyiapkan pewarnaan semua elemen. Jangan lupa mewarna pada piring. Jangan lupa mewarna pada piring. Di bahagian bawah cawan, kamu boleh sedikit gelapkan pada bahagian bawah cawan tu. Maksudnya, sekiranya piring itu kamu buat ataupun cawan itu kamu buat color biru cair, biru itu kamu campur dengan sedikit hitam ataupun sedikit biru gelap pada bahagian bawah saja. Okay. Sekiranya elemen pada objek kek itu warna dia terlalu ceria lah. Kita ada warna merah, kita ada mungkin aiskrim warna kuning, mungkin kamu ada tambah elemen-elemen lain, topping-topping lain yang berwarna-warni. Teruskan dengan proses mewarna kertas lapik. Ingat kertas lapik soalan tidak mention kertas lapik itu dia kena bercorak ataupun tidak. Jadi kamu bebas membuat kertas pelapik makanan ataupun pembalut makanan mengikut kreativiti kamu sendiri. Untuk kertas lapik dan juga cawan, kamu warna cair-cair sahaja. Kita bagi penekanan kepada warna objek, kek dan juga cherry. Untuk kertas lapik dan cawan, kita warna cair-cair sahaja dengan cara melebihkan air pada sewaktu kita meratakan warna. Sama ada kamu nak bancuh warna yang cair di dalam palet ataupun kamu lebihkan air ketika menurunkan warna di kertas. Ingat pesan cikgu, sekiranya tak selesa, sekiranya tangan tu bergetar kerana kamu hold dia tergantung lama, kamu nak letak tangan atas meja, atas kertas, pastikan permukaan tu dah kering dan kamu pusinglah kertas ikut kesesuaian ataupun keselesaan tangan pada bahagian-bahagian objek yang nak diwarnakan. Okay. Okey, seterusnya cikgu nak mewarnakan meja. Permukaan meja ni yang cikgu desain adalah sifatnya seakan-akan meja kayu lah. Kita jelaskan seakan-akan meja kayu. Jadi cikgu letak dulu bayang hitam di bawah kertas pelapik, bayang hitam di bawah kertas pelapik dan kita perlu pastikan hitam ni tidak terlalu lama terdedah kepada angin supaya dia tak kering. Supaya apabila kita masukkan warna coklat gelap, kita boleh kembangkan warna tersebut. Okay. Jadi kita kembangkan warna, kombinasi warna hitam dan coklat gelap. Okay, sekiranya permukaan kamu tu mendatar, kamu warna secara mendatar, melintang. Sekiranya permukaan tu menegak,
Untuk meja, permukaan kita mendatar, jadi kita warna melintang. Permukaan dinding kita boleh warna secara bulat-bulat-bulat ataupun tegakkan dia ke atas. Menggunakan kombinasi warna yang cerah. Sebab di bahagian meja ni kita dah pilih warna yang gelap. So pada bahagian dinding kita pilih warna yang cerah. Okay, di bahagian dinding kita pilih warna yang cerah. Selesaikan sehingga peringkat mewarna meja dan juga mewarna latar belakang. Sama ada dia berdinding ataupun latar belakang yang kosong, tidak dilapisi apa-apa. Serongkan kertas ataupun rotate arah kertas untuk membantu memudahkan pergerakan berus dalam proses meratakan warna. Ingat objek-objek untuk kita jelaskan objek itu, kita nak bagi dia nampak timbul, kamu lapiskan dengan sedikit saja warna hitam, kemudian kita kembangkan dia dengan warna sebenar permukaan yang kita nak gunakan supaya warna objek itu lebih timbul daripada warna latar belakang. Untuk bahagian ini, meja dengan dinding, cikgu sebut dinding lah, meja dengan dinding ini dikira latar belakang lah. Dikira latar belakang. Okay, seterusnya cikgu nak masukkan latar belakang berwarna biru. Okay, seterusnya cikgu nak masukkan latar belakang berwarna biru cair. Cair-cair saja. Ini banyak. Bahagian ni yang paling banyak penggunaan air. Bahagian latar ni yang paling banyak penggunaan air. Ada apa-apa masalah ke setakat ni? Farhana pilih warna latar belakang warna apa? Biru cair. Sama ada kamu guna warna cair itu, warna biru itu tunggal, kamu tak blend dengan color apa-apa pun boleh, tetapi lebihkan air. Ada tumpukan-tumpukan pekat, ada tumpukan-tumpukan cair. Ataupun kamu nak combine dia dengan apa-apa color, 2 ataupun 3 color, maksimum 3 color saja, tetapi semua warna itu semuanya dicairkan. Okey, semuanya dicairkan. Cara kita nak meratakan warna pada peringkat ini adalah kita bulatkan brus ni. Nampak cikgu bulatkan brus. Cikgu pusing semula kertas. Cikgu bulatkan brus ni. Macam tu. Di hari peperiksaan, hati-hati dengan ni. Pergelangan tangan punya baju ni. Takut dia terheret warna. Okey, kamu tolong hati-hati. Kalau boleh lipat sikit ke, letak getah ke, tak ada masalah letak klip ke supaya dia tak heret. Kamu tak perasan, sedar-sedar warna dah bercampur dah. Okey, kembangkan. Ingat pada background ni kamu jangan delay proses dia lama sebab kita takut bila letak warna tu dah jadi setumpuk, dia dah kering, susah kamu nak cairkan dia kembali. Okay, ini kita warna bulat. Kemudian jangan lupa air teh, sekiranya kamu nak buat teh panas, boleh guna kombinasi color coklat gelap dan juga jingga. Okay. Coklat gelap dan juga jingga. Alright. So sekarang kita dah full mewarna elemen dan juga latar belakang. Okay, kita dah full mewarna elemen dan juga latar belakang. Pastikan latar belakang kamu kering sepenuhnya.
elemen kamu kering sepenuhnya sebelum kamu masukkan perincian pada objek. Okey, perincian pada objek. Kita dah siap mewarna sepenuhnya bahagian elemen dan juga bahagian latar belakang catatan. Okey, cikgu angkat sekiranya kamu boleh angkat sekiranya dah kering Tengok kita dah warna whole. Kek dah ada, meja dah diwarnakan, latar dah diwarnakan. So sekarang kita pastikan keadaan catatan ni kering sebelum kita masukkan texture, sebelum kita masukkan cahaya. Jadi kamu boleh bangun ke depan untuk cikgu tunjukkan perincian. Perincian. Kita akan buat perincian buah strawberry. Titik-titik kuning, masuk segera. Fana boleh duduk sini. Boleh duduk di belakang cikgu sikit. Terus masuk di belakang cikgu. Okey. Kita menggunakan dua warna. Okey, kita menggunakan dua warna. Boleh nampak kita menggunakan dua warna ini. Cikgu akan gabungkan warna kuning dan juga warna putih dalam keadaan pekat dalam keadaan pekat. Sebab apa? Sebab kita nak tindan pada warna yang dah pekat. Jadi kita kena lapisi dengan warna yang pekat juga. Make sure dia tak terlalu tebal. Jadi kita nak buat titik-titik strawberry ni. Titik-titik strawberry ni Kita pusingkan kertas ikut arah kesesuaian ataupun keselesaan tangan. Sebab nak letak tapak tangan di atas kertas. So kita tekan ini. Hujung berus ni akan jadi biji-biji strawberry. Kita akan touch dia sikit menjadi biji-biji strawberry. Besar bijan macam tu saja. Okay. So kita touch ni semuanya nak menghala ke hujung strawberry. Tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kamu tak perlulah susun dia bagi beratur sama aja. Kamu buat dia random saja. Okay, random saja. Di peringkat ni kamu kena kontrol berat tangan ni. Kamu jangan tekan mata berus terlalu rapat. Bila tekan rapat, saiz jadi tebal. Good. Saiz jadi tebal. Ada choice kamu boleh gunakan berus yang memang halus. Okey, tapi kalau pada hari exam terlupa bawa, tiada berus halus, boleh guna berus point 12, 11 tetapi ringankan ataupun tinggikan mata berus untuk kamu dapatkan kesan yang halus. Bila dah nak masuk yang kedua, hati-hati. Di bahagian sini belum kering sepenuhnya. Okey. Belum kering sepenuhnya. So kita masukkan semua nak menghala ke hujung strawberry. Bahagian yang tirus tu. Semua nak menghala ke hujung strawberry pada bahagian yang tirus. Pada bahagian yang tirus. Ini kamu boleh buat latihan kendiri saja. Kamu duduk saja-saja touch. Cuba dapatkan line yang halus. Kalau boleh, kita nak kurangkan penggunaan colour pencil untuk touch up. Okay? Penggunaan colour pencil untuk touch up. Murid yang biasanya guna colour pencil untuk touch up ni kerana dia tak mampu buat garis yang halus menggunakan berus. Okay. Ini kita dah selesai masuk perincian pada strawberry. Kita masukkan lighting. Cikgu tunjuk satu lighting pada cherry. Kita letakkan dulu putih. Okey, kita letakkan dulu putih. Sedikit. Kemudian putih ni kena biar kering ataupun tidak? Fahana? Kita biarkan dia kering sedikit. So sementara biar kering, kita boleh tak buat bahagian lain? Boleh. Okey, boleh buat bahagian lain. Apa yang disebut dalam soalan, dia ada chocolate rice. Betul? Coklat urai tu dalam bahasa Inggeris dia. Jadi kita nak guna coklat rice. Sekiranya coklat ni dia dah legap, dia dah gelap. Kalau kamu guna warna gelap juga dia tak nampak. Jadi kita guna warna-warna yang pelbagai. Kombinasi warna yang ceria yang pelbagai. Cikgu ambil colour merah jambu. Cikgu campur dengan warna putih. Bila nak buat coklat rice ni, pastikan semua dicampur dengan warna putih. Kemudian ini sama juga, kita tak melakar. Kita cuma tarik menggunakan mata berus secara halus saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak ke? Ariana nampak ke? Perlu tak masuk warna lain? Sekiranya kurang ceria, boleh masukkan warna lain. Sebab di bahagian ini dia tak nyatakan satu warna ataupun dua warna. Sebab itu bahagian perincian ni kita tak lakar dia. Kita buat terus menggunakan
berus. Sekiranya kita lakar, bila kita nak warna, kesan-kesan karbon ni akan mengotorkan kita punya pewarnaan, especially jika menggunakan warna yang cerah. Kalau jika kamu guna warna coklat gelap macam ni, dia tak nampak. Tapi sekiranya ada lakaran-lakaran terperinci yang detail tu, sekiranya kita warna, karbon dia akan menukarkan color tu menjadi kusam. Okey. Ini cikgu buat satu color. Kita masuk lagi satu color biru. Campur dengan warna putih. Okey. Campur dengan warna putih. So ini kita campurkan putih. Okey, boleh? Sekejap ya. Jika nampak dekat bahagian ni, kita nampak dia macam kurang natural. So, masuklah 1, 2 yang jatuh ke bawah. Yang jatuh ke bawah. Dia ikut bersama lelehan coklat. Okey. Ikut bersama lelehan coklat. Okay. Di sini sekiranya kamu nak letak sedikit coklat rice ke ataupun titik-titik ke, nak menjelaskan mungkin ada cookies ke semacam tu kan, serbuk-serbuk tu, boleh masukkan. Boleh masukkan. Tak perlu susun dia sederet mengikut bentuk tu Kita letak pada kedudukan yang random saja supaya dia nampak lebih semula jadilah. Supaya nampak dia letak dia lebih semula jadi. Okay. Kemudian kita dapati putih pada cherry ni dah kering. Kita bolehlah terus membuat dia punya lighting, pencahayaan. Tadi kita dah letakkan putih, berus ni dalam keadaan basah. Jadi kita kesatkan dia ni. Kesatkan dia, buang air daripada berus ni. Kemudian berus ni masih lagi lembap sebenarnya. Okay? Kemudian kita kembangkan sedikit hujung-hujung putih ini saja. Kembangkan sedikit hujung-hujung putih ini saja. Okay, supaya bentuk dia tu dia dapat blend sedikit dengan warna asal cherry. Jadi dia tak nampaklah tumpuk macam peta kat sini. Okay, dia nampak tone Dia nampak tone. Okay. Lepas tu biasa murid suka buat yang ni. Lighting yang senyum ni. Sini satu. Lepas tu kat bawah dia ada titik kan? Memang betul sifat lighting tu memang betul Dia bukan yang dibuat-buat, memang betul. Okay. So kita ada lighting cherry. So nak tambah dia supaya dia lebih timbul. Kita ambil hitam ni. Okay, pusingkan kertas ikut kamu punya arah tangan. Kita buat hitam ni, dia punya smile. Dia punya bukaan pada bahagian atas cherry ni. Cikgu sebut smile lah. Smile. Dah ada ni. Takkan nak tinggal hitam macam ni. Tak boleh tinggal hitam macam ni. Dikira outline. Okay. So kita buat tone dia. Ingat garisan luar tu, garisan hitam tu kita kembangkan dia akan jadi bayang. Kalau tak kembangkan dia, pentaksir akan tengok murid ini buat garisan luar objek. Muka cikgu, pipi ada tak garisan luar hitam? Tak ada. Okay, tak ada. Jadi kita kena kembangkan dia. Kembangkan dia macam tu. Okay. Sekiranya kamu nak bagi penekanan kepada bawah-bawah ni, objek-objek yang bertindih, bawah-bawah cawan, bawah-bawah piring, boleh guna color-color yang gelap terus. Okay. Dan kemudian last kali kita nak tarik atas cherry ada apa? Atas cherry ada tangkai. So kita tariklah tangkai. Cherry ni tangkai dia panjang Ambil ni. Terus ke sana. Okay. Boleh? Boleh. Okay, jadi kita akan sambung proses ni sehingga siap. Bila dah siap nanti, cikgu nak semua orang angkat dan tunjuk dekat cikgu. Okay, boleh kembali ke tempat duduk. Okay, baik. Sekarang kita telah sampai ke step yang akhir lah. Kita nak pastikan setiap latar kita, warna dia tepat, warna dia tidak comot. Kita tengok satu persatu pada bahagian mana. Sekiranya ada warna-warna yang tidak sekata, ambil air dan ratakan saja air supaya warna tu kembang dengan sekata, biar proses mengembang dia itu berlaku secara sendiri. Okey, ini diperingkat pada
pada permukaan yang dah ada warna. Kamu kena teliti pada bahagian-bahagian yang mungkin ada kesan tumpukan putih yang tidak kena warna, masukkan saja. Okey, perincian dan cahaya ataupun bayang pada yang akhir ni kamu guna warna coklat yang gelap, campur sedikit dengan warna hitam dan kamu tie sahaja di bahagian-bahagian berlekuk, bahagian-bahagian yang bertindih. Contoh bawah cawan, dekat bawah tangkai cawan, okay, dekat bawah piring, di bucu-bucu kek, di celah-celah cherry, untuk lebih timbulkan dia punya objek. Okay. Okay, dan kamu dah boleh buat apresiasi sendiri sebelum pemeriksa ataupun sebelum pengawas peperiksaan kutip kamu punya karya. Bagi ada 1-2 minit untuk karya tu kering. Karya ni dia tak lama pun sebab pada bahagian lain memang dah kering. Okey, dalam 2 minit macam tu dah ready untuk pengawas kutip. Sekiranya pada hari exam, pengawas kata okey semua murid letakkan berus, pada saat itu kertas masih basah, kamu kena angkat tangan dan maklum kepada pengawas untuk ambil karya kamu dan keringkan menggunakan hair dryer yang akan disediakan di Dewan Peperiksaan. Boleh? Okey, jadi kita dah siap kita punya karya selama 3 jam. Cikgu nak kamu angkat, cikgu nak tengok kamu punya karya. Kita tengok hasil dia. Ready atau tak ready, nak sit in paper 3 hari bulan 12. Okay, boleh tunjuk? Boleh tunjuk? Pastikan nampak muka kamu tu. Nampak kamu punya karya kamu tu. Cantik tak? Cantik, boleh cikgu tengok? Cikgu akan lalu tengok. Okay. Ni level-level yang memang akan skor A. Kalau kamu berjaya hasilkan dengan kualiti ini, pada hari peperiksaan, pastilah kamu yakinlah kamu keluar daripada exam nanti, kamu dah ada A dekat dalam tangan kamu. Okey, kamu dah ada A dekat dalam tangan kamu. Okey? Boleh janji kita akan buat macam ini hari exam? Boleh. Boleh kita sebut satu, kita kata semangat? Boleh? Boleh. Kita akan katakan pendidikan seni visual SPM A+. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Pendidikan seni visual SPM A+.